masak apa tu? Jom hari ni kita buat kuih getas dengan 3 bahan asas je dan kita dah dapat kuih tekstur yang lembut ciwi, rasa berlemak dan manis berkerak gula. So mula kita masukkan 2 cawan tepung pulut, 4 sudu besar tepung gandum, 1 cawan kelapa parut muda. Perasakan dengan setengah sudu kecil garam, kita gaulkan sampai ia sebati. Masukkan air dalam 1 cawan, kita masukkan sikit demi sedikit. Kita tak nak dough kita terlebih air. Dan senang guna tangan je. Ulikan dough sampai dapat tekstur macam ni yang tak melekat pada tangan. Cubit sikit dough dan kita bulatkan. Lepas tu kita bentukkan macam saya buat ni, lebih kurang macam hash brown macam tu. Kalau nak buat bentuk lain pun boleh. Yang ni saya buat bentuk donat. Sama juga bulatkan dan kita lubangkan bahagian tengah macam ni. Bila dah siap bentukkan semua kuih, kita boleh gorengkan dengan minyak yang sederhana panas. Tapi jangan terlalu kuat, takut menepuh minyak bila goreng. Bila dah warna garing, dah golden macam ni, kita boleh angkat dan kita toskan minyak. Untuk sirih, kita boleh masukkan setengah cawan gula, 1/4 cawan air dan kita masakkan sampailah gula tu larut dan berbuih macam ni. Lepas tu kita boleh masukkan kuih kita goreng tadi, teruskan kacau sampailah gula tu mengeras dan boleh tutup api. Bila kuih dah bersalut elok dengan gula macam ni, bolehlah hidangkan. Siaplah kuih tradisional yang legend kita hari ni, kuih getas ataupun ada juga orang panggil kuih badak. Tak silap saya, dua benda ni sama je, yang berbezanya bentuk. Sebab setiap negeri namanya kuih berbeza-beza walaupun bahan yang sama. Kalau saya salah, tolong betulkan. Untuk lebih lagi banyak resepi, boleh follow, like dan komen. Jom makan!